Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid yang pengetua kasihi dan banggakan. Anak-anak merupakan permata yang perlu digilap dengan pelbagai disiplin ilmu dan kemahiran yang tinggi untuk membentuk generasi yang hebat pada masa depan. Terdapat pelbagai jenis dugaan yang rintangan yang mesti dihadapi oleh anak-anak dengan sabar dan tenang. Anak-anak seharusnya mempunyai ketabahan dan jati diri yang kukuh dalam memastikan diri tidak terpengaruh dengan perkara yang negatif dan lalai. Hari ini pengetua ingin bercakap tentang satu perkara yang sangat dekat dengan hidup kamu semua. Pengaruh kawan. Anak-anak sekalian, kawan boleh menaikkan kamu dan kawan juga boleh menjatuhkan kamu. Ramai murid yang asalnya rajin, asalnya fokus, asalnya ada impian tetapi berubah kerana satu perkara, kawan. Alam, buat esok lah. Tak payah buat serius sangat. Main dulu, belajar nanti. Tak buat pun tak apa-apa. Ayat-ayat ini nampak kecil tetapi ia perlahan-lahan merosakkan disiplin kamu. Pengetua ingin kamu faham satu perkara penting. Kawan yang salah boleh mencuri masa depan kamu tanpa kamu sedar. Anak-anak yang pengetua banggakan malas itu berjangkit. Begitu juga rajin. Jika kamu selalu bersama kawan yang malas, lama-lama kamu akan jadi malas. Jika kamu selalu bersama kawan yang suka belajar, kamu akan terdorong untuk belajar. Itulah sebabnya pemilihan kawan sangat penting. Ya, pengetua tidak kata jauhi semua kawan. Ya. Tetapi pengetua mahu kamu bijak memilih pengaruh. Kawan yang baik bukan kawan yang sentiasa ajak berseronok. Kawan yang baik ialah kawan yang ingatkan kamu tentang tanggungjawab. Kawan yang baik akan berkata, jom siapkan kerja dulu. Jom fokus dalam kelas. Jangan ponteng, rugi. Belajar sekarang, senang kemudian. Anak-anak sekalian, kalau kamu ikut kawan malas hari ini, kamu mungkin seronok sekejap. Tetapi kamu akan susah lama. Jika kamu berani berpisah dengan tabiat malas hari ini, kamu mungkin susah sekejap. Tetapi kamu akan senang lama. Pengetua ingin kamu ingat ayat ini. Lebih baik hilang kawan daripada hilang masa depan. Masa depan kamu terlalu berharga untuk dikorbankan demi keseronokan sementara. Jadilah murid yang berani berkata, tak apa, aku nak belajar. Maaf, aku ada tanggungjawab. Aku nak berjaya. Itu bukan sombong. Itu tegas dengan diri sendiri. Anak-anak yang pengetua kasihi, orang berjaya bukan kerana mereka tidak ada kawan, tetapi kerana mereka tidak membiarkan kawan mengawal hidup mereka. Pilih kawan yang tarik kamu naik, bukan yang tarik kamu jatuh. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua untuk lebih banyak motivasi murid supaya kamu terus kuat, berdisiplin dan berani memilih jalan yang betul. Terima kasih anak-anak. Jangan terikut kawan malas, pilih masa depan kamu.